Saya Ahmad Biharul sebagai pengurusi JPKK pada hari ini. Hari ini saya bersama Muslim Malaysia beri infak untuk penduduk kawasan ini yang terpilih, asnaf yang terpilih sebanyak 30 kota. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia yang telah memberi sumbangan untuk tahun ini. Di masa besar dah juga kita dapat sumbangan daripada dia ni. Jadi saya ucap terima kasih lah. Apalah, gembira ya. Sebab ada satu sumbangan ni rasa boleh wakil lah kita ya. Tak pernah boleh, hari boleh gitu.